Bagaimana kalau kita nak cek orang tu bankrupt atau tak bankrupt? Jika anda ingin membeli direct owner, ini paling bahaya sekali lah. Sebelum anda serahkan deposit pada owner tu, anda perlu cek dua benda. Nombor satu adalah bankruptcy search. Dan nombor dua adalah land search, carian rasmi tanah tu. Okey, sebelum anda serahkan duit pada owner tu, kalau anda beli direct owner lah, anda harus cek sama ada owner tu bankrupt atau tak bankrupt. Kerana jika owner tu bankrupt, semua harta-harta di bawah insolvency yang pegang. Bukan tak boleh tukar nama, boleh tukar nama, tapi panjanglah cerita dia. So, untuk memastikan transaksi ini selamat, baik kita cek sebelum terjadi. Okey, jom. Mula-mula kita masuk ke laman web insolvency. Jika anda belum ada akaun, anda daftar akaun dahulu dan lepas tu anda login. Klik kepada carian status kebankrapan individu. Isikan nama penuh seperti dalam IC dalam huruf besar dan nombor IC. Lepas tu klik tambah. Lepas nama dan IC keluar di sini, klik teruskan. Buat pembayaran. Setelah berjaya membuat pembayaran, klik pada senarai transaksi. Cetak KCR. Muat turun PDF. Dah siap dah.